Jadi kita lagi di Gunung Sepincan. Assalamualaikum ikat semua. Apa khabar ikat hari ni? Sekarang ikut kami main-main ke gunung yuk. Ini adalah jalur turunan dari Gunung Sepincan, gugusan Bukit Permata, Desa Wisata Panggak Darat. Kami ni dalam perjalanan nak balik ke kampung. Tak banyak memang video yang dapat kami buatkan ketika naik gunung. Apalagi kalau pas lagi di jalan macam gini. Salah satu alasannya kerana malas nak ngeluar HP dari dalam tas. Kalau HP lah bersampul dengan kantung gula, bertambat dengan getah gelang, nak buka dia tu lah malas. Makanya video di perjalanan tu susah nak buat. Video ni pun kami buat pas memang HP tengah di luar, belum sempat disimpan lagi. Kalau ikat nak tahu, inilah sebahagian penampakan jalur menuju puncak Bukit Permata di Desa Wisata Panggak Darat. Kalau jalan turun bukit macam gini, hati-hati ya. Kelak kalau tersampuk akar, tersembam pula. Selepas ni kira-kira apa lagi yang nak ikat tengok? Cuba komen.